Nafsu ni kena didik. Berarti setiap orang tu dia kena mendidik diri dia sendiri. Boleh tak orang didik diri dia? Boleh. Tapi 70% diri dia didik sendiri. 30% main ngaji, tok guru ajak, bagi pedoman, dengar hadis Rasulullah, dengar ayat Quran, dibaca oleh para ulama, dipandu. Tapi 70% diri sendiri kena bentuk. Kalau kita sendiri tak bentuk diri kita, kita tak mungkin boleh jadi baik. Tak mungkin. Itu dia panggil mujahadatun nafsi, bermujahadah melawan diri. Kita kalau malas kita buat ibadat, tahu tak? Waktu duha ada sembahyang duha, tahu tak? Tahu? Siapa tak buat? Rasa malas lah. Malas ni kita tinggal ke? Malas tu nak kena lawan. Faham? Bukan malas tinggal, malas tu nak kena lawan. Jadi malas ni siapa? Nafsu. Malas lah, malas. Bila malas ni kita bangkit buat. Cuba buat dalam keadaan malas tu, bangkit buat. Teruk lah, sangat teruk. Dia kalau nak buat, pergi buat tak ada masalah. Masalahnya malas, tapi kita buat juga. Teruk. Allahu Akbar, teruk. Jadi bila teruk ni, apa kesan bila teruk tu? Pahala berganda-ganda. Pasal apa? Sebab menang.